Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my... Siapa pula belagi tu? Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, dah lama gila saya tak sebut intro. Welcome back. Yelah, saya bila saya tengok balik YouTube saya dah tak upload video lebih daripada 1 tahun. Tak pernah guys, saya 1 tahun sidai korang. Tiba-tiba saya sidai korang selama 1 tahun. Kemana hilangnya Lokman Jazid? Dah tak nak bela ikan ke? Dah tak nak buat konten ke? Tidak guys. So sebenarnya pada bulan 11 tahun lepas, bulan 11 tahun lepas, ya ke? Yelah, saya ada upload satu video di mana video tu saya terjah kedai ikan, tetapi disebabkan video itu saya telah di-ban oleh YouTube. Kenapa bang? Terjah kedai ikan pun sampai kena ban. Mungkin guys, mungkin air terlalu kotor, nampak macam menyeksa binatang, atau bekas terlalu sempit, sampaikan saya di-ban. Berapa lama? Agak lama jugalah. Lepas tu guys, untuk tahun 2025 ni saya memang tak ada masa sangat nak buat konten. Saya agak busy. Kenapa Abang Lokman busy sangat ni Abang Lokman? So guys, so basically 2025 ni tahun yang sangat bermakna untuk saya, di mana alhamdulillah saya sudah mendirikan rumah tangga. Saya dah berkahwin dengan Nukis. Korang ingat tak Nukis guys? Hi, Assalamualaikum people. Assalamualaikum people. Assalamualaikum people. So alhamdulillah, mungkin ramai yang kenal Nukis dekat video ni, dekat channel saya ni. Saya kenal Abang Nukis. Saya ingatkan Nukis tu adik abang. Saya ingatkan abang dah lama kahwin. Tidak guys. So kami sebenarnya memang dah lama sangat bercintan-cintun daripada saya umur 16 tahun lagi. Dan alhamdulillah 2025 ni menjadi tahun saya dan Nukis bersama sebagai suami isteri. Alhamdulillah. So guys, untuk video kali ni, apa konten kita nak buat? Aduh, lebat pula guys. Lebat gila guys. So apa konten kita nak buat? So guys, saya nak sajikan korang, kita nak review satu kedai ikan, tapi bukan kedai ikan laga, ikan koi guys. Kedai ikan koi, di mana video ni dah 1 tahun saya peram, 1 tahun saya simpan. So guys, tunggu apa lagi? Jom kita layan. Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, hari ni kita dekat satu kedai ikan legend geng. Sekarang boleh tengok dekat sini, Arowana Aquarium Specialist Center. Ini adalah kedai haiwan yang sudah lama beroperasi. Tetapi guys, walaupun nama kedai dia Arowana Aquarium Specialist Center, tapi sebenarnya dia dah bertukar angin. Daripada Arowana, sekarang ni dia dah menjadi koi specialist sebenarnya guys. Okay, so jom. Kalau korang nak tahu, kedai ni ada di Jalan Puchong guys. Okay, ada di Jalan Puchong. Mungkin ramai yang tengok video saya ni dah pernah sampai sini, dan mungkin ada juga yang belum sampai. So guys, kepada pencinta ikan koi, orang yang minat ikan koi, jom guys, kita jalan-jalan, kita tengok apa yang ada dekat sini guys. Masuk je kedai ni, korang akan tengok kedai ni dia berkonsepkan seperti farm lah. Sebab yelah, ikan koi ni dia cantiknya bila di dalam kolam. Jadi bila cantiknya di dalam kolam, kedai ni memang dia hidangkan, sajikan dekat kita dalam bentuk kolam macam ni lah. Sebab apa tau geng? Sebab kalau buat dalam bentuk kolam, baru kita nampak pattern, baru kita nampak dia punya corak yang sebenar. Kalau dalam akuarium, kita tak nampak cantiknya ikan koi. So korang boleh tengok, ini adalah ikannya, Japanese koi. Alright, so kedai ikan ni memang kedai ikan yang sangat-sangat premium. Sebab apa tau geng? Sebab ikan ni dia memang dijaga kualiti yang sangat baik, dan owner kedai ni adalah judge untuk international competition koi yang ada di Jepun. Korang bayangkan, di negara Jepun dia guna judge daripada Malaysia, iaitu owner kedai ni guys. Okay, tengok ni guys. Imported from Japan guys. Sangat-sangat berkualiti ikan yang ada kat sini guys.
Dan silap-silap ada ikan Great Com. Mestilah kedai Josh mestilah ada Great Com. Tengok. All Soul. Wow. Wow. Wah, cantiknya. So guys, ada ke player ikan koi kat sini? Premium. So tengok kat sini, ni pun ada juga. Koi, Japanese koi. Wow. So kalau korang nak cari ikan koi yang berkualiti, kat sini lah geng. Memang kat sini lah jawapan dia. So jom kita jalan lagi. Kita ada ruangan lain lagi. Ini baru sikit. Dia ada banyak lagi ruangan untuk ikan koi. Lupa saya nak cakap geng. Hari ni saya ditemani oleh Ashraf Azmil. Okay, Ashraf Azmil. Apa khabar Ashraf? Alhamdulillah baik. Wow, macam mana farm kita ni? Betul. Jom kita jalan. Wah, tengok guys, suasana dia guys. Nampak? Senang je hati. Sambil berjalan nampak ke laluan. Bestnya. Tengok Japanese koi lagi. Besar guys. Dekat sini memang semua ikan import guys. Yang ni kalau yang putih semua nampak. Dia ada macam-macam pattern tau ikan koi ni. Kejap lagi kita akan interview owner dia, iaitu Mr. Jeff. Dia berpusing-pusing, dia tawaf. Jom kita tengok ikannya. Koi Galaxy dia tu. Koi Galaxy janganlah. Ni ada. Yang ni solid colour, satu colour. Jom kita tengok lagi. Dia ada macam-macam banyak guys. Pecahan dia nampak. Menarik guys. Korang kena datang sini, nampak suasana yang sangat baik, sangat bersih, cantik. Yang ni kecil-kecil sikit nampak. Dia ada yang besar-besar betul. Jom tengok. Menarik guys. So dekat sini pun korang boleh tengok. Ini ada banyak akuarium ni. Abang kata ikan koi tak boleh tak ada akuarium. Betul ke? Ni kenapa ada akuarium ni? So guys, ini adalah ruangan yang Mr. Jeff sediakan untuk rawatan ikan koi. So sekiranya ikan koi sakit, dia akan dirawat di sini, dia akan dikuarantinkan di sini. Sebab ikan koi ni adalah ikan yang bercampur kan. So kalau korang tengok dalam ni ada ikan gapi guys. Ada ikan gapi, siap ada baby gapi lagi. Tapi gapi ni semua tidak dijual. Gapi ni dia ada fungsi dia lah dekat sini. Kalau korang nak tahu, nanti kita tanya Mr. Jeff sendiri. Banyaknya anak-anak dia. So jom kita tengok. So dekat sini pun ada ruangan juga untuk ikan. Dan dekat sini ni ikan-ikan yang sedang dirawat. Okay. Kedai ni sangat mementingkan rawatan untuk ikan lah. Ikan ni semua sedang dirawat cak Ini kena penyakit kanser. Nampak sian dia. So guys, dekat belakang saya, ini adalah ruangan yang kolamnya paling besar. So korang boleh tengok. Wow. So guys, ada macam-macam ikan dekat sini. Macam-macam colour koi dia. Indahnya ikan. Tengok guys. Dia bersambung ke? Tak bersambung. Ni sebelah lagi. Tengok guys laluan dia. Cantik kan? Tengok dinding dia. Rasa macam kat Jepun. Nampak? Ni nak warna 18,000. Boleh enter kontes ni. Yang mana satu? Ni. Oh. Dah. Baru 10 lah. Dah sana pergi. Itu merah putih Ni. Ini guys. Tengok cantik sekali tu. Betul. Competition grade. RM18,000 guys. Ini hantar confirm menang. Nak hantar Judge sendiri cakap. Judge sendiri cakap. Nak hantar dekat mana-mana kom lokal, kom international, ikan ni confirm menang lah. RM18,000 guys. Gila lah. Kepada player-player koi di luar sana yang nak main kom, ataupun siapa player ikan laga yang asyik tak placing tu, bolehlah main koi pula. Bolehlah try main koi pula.
Oh, terbaik guys. So kedai ni memang utamanya adalah ikan koi. Okay guys, alang-alang kita dah sampai dekat Arowana Aquarium Specialist Center ni. Kita jumpa terus dengan owner untuk kedai ikan ni guys, iaitu kita ada Mr. Jeff. Ya. Apa khabar Mr. Jeff, sihat? Sihat, masih. Masih sihat Okay, so first question I nak tanya you, kedai you ni sudah berapa lama? Berapa lama you punya business? 42 tahun. 42 tahun. Daripada tahun bila? 1982. 1982. Yeah. So memang 1982 you start here. No. That time Tarawang mah. Sini sewa, sana sewa. So this one is 1, 2, 3, nombor 4 lah. Pindah. Kedai yang keempat. Kedai 4. So your previous kedai semua dekat area KL lah? Tak, OUG. OUG dekat Kelang Lama. Kelang Lama kan? Ada OC Union Garden. Dekat Kelang Lama lah. So nama kedai you Arowana Aquarium Specialist Center, tapi macam kita tengok kedai you tak ada arowana, I tak ada nampak arowana. So actually sekarang ni kedai you major in koi, right? Yes. So kenapa tukar? Dulu you buat arowana lah. Ya, dulu arowana, tapi as a marketing guy, I work for John Lystra for 7 years. Kerja dengan orang Australian 7 tahun. So as a marketing guy, arowana tu tahu tak boleh lebih pun. Satu orang pun boleh belah 1 ekor, 2 ekor. Koi tak sama. As a marketing guy, saya tukar lah. Dia boleh jual lebih lah. So in term of marketing, jual koi ni lagi bagus lah compare to arowana. Sebab kalau koi, orang akan beli dalam kolam kan. So orang akan beli bukan satu, kadang-kadang akan beli 5, 6 atau lebih, betul? Ya. So actually apa yang penting lah kalau nak jaga koi ni? Most important is your filter lah. Filter. Best sekali filter. Lebih kurang filter minimum more 30% lah. 30% of your koi pond surface area. Bukan depth lah, surface area. Kalau lu punya pond 10 kali, 10 kaki, sekarang 10 kaki, dalam 4 kaki. Filter lebih kurang mau 3.5 kaki, lebih kurang 10 kaki. Wanted lah. Kadang wanted. Okay guys, Mr. Jeff ni, tadi saya sampai-sampai, dia terus bagi tahu benda-benda penting tau. Dia tak cakap beli, betul kan? Dia ajar dari segi macam mana nak rawat, and paling penting macam mana nak jaga air, set up air, betul eh? Sebab yelah, Mr. Jeff ni pengalaman lebih 40 tahun, and kita tak boleh deny air paling penting, betul tak? Yes. Saya selalu cakap tau, kalau nak bela ikan, belajar bela air dulu. Yes. So macam yang saya nampak sendiri, ikan-ikan dekat sini gemuk-gemuk, sihat. Lepas tu ada juga Mr. Jeff sediakan satu site untuk rawatan, betul? Sakiran lah. Kira macam klinik lah. Hospital lah. Okay, actually kita punya kedai ni dekat Jalan Puchong. Jalan Puchong. Jalan Puchong. Dekat sini dah berapa lama, Mister? Saya shifted here in 1922. So here already 22 tahun lah. Oh, sudah 22 tahun dekat sini. Jadi guys, kalau korang ada planning nak buat ikan koi, kiranya nak set up tempat untuk buat ikan koi, korang boleh datang sini sebab ikan yang ada dekat sini kebanyakannya import ikan import Semua import from Japan. Semua import. So semua ikan import. So kalau korang nak cari yang berkualiti, yang sizing bagus, yang orang kata colournya bagus, dan yang paling penting sekali barang import ni lah. So kalau korang nak cari yang bagus macam ni, korang boleh datang dekat Arowana Aquarium Specialist Center. Nama Arowana tapi dekat sini semua koi, major in koi. Alright. So tadi pun saya ada nampak ada aquarium yang dalam tu ada ikan gapi. I ingat ada jual ikan kecil. Tapi bukan. Itu kita panggil apa? Mosquito lava. Especially we call environment friendly. Tak payah taruh ubat. Ini dia boleh masuk dalam filter, masak, makan ini mosquito punya lava lah, pitik-pitik semua dia makan, dia keluar lagi lah. Koi tak boleh masuk filter, because filter sana dah tutup. Netting dia tak boleh, ikan gapi boleh masuk. So dia letakkan ikan gapi sebagai orang kata environment apa? Friendly. Environment friendly. Kiranya tak payah taruh ubat lah. Kita nak elak guna ubat dan kita tak nak kita punya kedai ni ada jentik-jentik, nyamuk banyak. So thank you so much Mr. Jeff bagi peluang dekat saya untuk review kedai ni. But you also must understand,
I represent Malaysia many time to do judging in Japan. Oh, untuk pertandingan Juri lah. Oh, sebagai juri. Ya, juri lah. Untuk koi atau untuk koi. In Japan lah, all koi. See, many time. Okay guys, kejap lagi saya akan tunjukkan dekat korang gambar-gambar Mr. Jeff daripada tahun bila you jadi judge. I cannot really remember lah. This one I cannot remember. This is the first time lah. Ni dekat nombor 1 lah. Nombor 1. Ni nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lagi saya tak ambil gambar, sudah lebih. Are you still judging or sekarang sudah tak buat? Tak. Dia panggil saya sekarang tak mau pergi lah, sudah tua. Oh, saya so tak mau pergi. sekarang you tak ada buat judging lah. Last bila you ingat tak last bila you judging untuk koi? Last meal, I don't know whether this one or this one. I don't know whether this one. I cannot remember. But before the MCO lah. Oh, before pandemic adalah. Okay. So sebagai judge untuk ikan koi apa yang penting dekat ikan? Kalau first thing when you judge koi is something like a beauty contest. You look for the body shape first. Oh, body shape. First is body shape. Body shape. Okay. Then second, you look for the separation of the color. Okay, separation. The color separation, are they well separated, everything. Then third, you look for the pattern. Oh. How well is the pattern? Are you having a red in front, depan, belakang pun ada. My barang mau tengok. Crazy lah, my barang mau tengok. Sebab actually kami, my channel is focus on beta fish, ikan laga. So ikan laga pun memang banyak competition, beauty competition, and dia ada banyak aspek lah. So I tanya you sebab you point of view sebagai judge untuk koi kan. So sekarang you tak ada pergi lah. Tak pergi, sekarang saya berhenti lah, tak mau pergi lah. Dia ada panggil, saya cakap stop going lah, temporary tak mau. Okay, dekat kedai you ada tak ikan yang boleh main competition? Ada belakangnya. Kejap lagi boleh tengok. Boleh tengok. Kalau korang nak tengok macam mana ikan competition untuk koi, kejap lagi kita tengok guys. Okay. So sekarang ni kita nak tengok balik kedai dan kita nak tunjuk gambar-gambar Mr. Jeff jadi judge dekat mana, kat Japan Japan, in Japan. Judge untuk competition dekat Japan guys. Okay. So thank you Mr. Jeff. Okay, no mention. Thank you. All the best. Thank you. All the best. Okay. Tengok ni guys, ini adalah plan untuk Mr. Jeff tunjuk dekat customer. Ni semua adalah plan untuk buat kolam. Actually Mr. Jeff dia tak ada tahu buat servis pasang kolam ke apa, tapi dia memang kasih free consultancy dekat kita punya dia punya customer. So kalau korang rasa wah nak bela koi lah, tapi macam mana tak ada kolam, tak ada plan, tak ada idea nak buat kolam macam mana, korang jangan risau. Tengok Mr. Jeff dia dah prepare semua free of charge untuk consultancy, macam mana jaga, macam mana nak set up, semuanya lengkap. See there the fish association on top there, the golden one. This one. Oh. Nah, dia ini lah dia hantar dia punya anak saya dengan tempat saya 1 tahun lah. Sini judging lah, Japan all judging. Yang anak duduk ni saya 1 tahun. 1 tahun dia belajar. English. Bagus lah. Careful kalau mana? Kaki careful jaga. This one opening lah 2022. Sini lah 2022. Oh, opening kedai ni. Opening lah 2022. 2002 2002. Sama bayar dengan adik saya. 2002. Kami lahir tahun 2000. These are the fish, 4 fish. Variety 168. So kalau macam competition, dia ada kelas dia lah, kategori lah. Oh yo, dia punya kelas tu tengok lu pengsan lah. Okay. Long fin lagi kan ke? Biasa long fin pun ada juga kan? Long fin tak ada. Long fin they not involved. Long fin not involved. Uncle, biasa kalau macam competition, which colour atau kategori yang paling hot, yang paling banyak entry-nya? Kalau hot sekali ini. Oh ni. Ini
Oh, yang atas-atas ni atas lah. ni. Oh, ni semua yang banyak entry lah. Awal rare lah kan. Bukan rare, banyak. Orang-orang semua ada satu colour senang. Yalah. Macam satu colour senang tengok. Ni punya wah, ni orang orang menang. tengok ni kapal mau tak boleh pegang sini, tak boleh kena sini. Lagi Banyak. complicated lagi orang suka lah. Ya. Kalau beta fish ada satu macam ni tanco. Oh. Tapi dia ambil koi punya lah, ambil koi punya nama lah. Okay Cap, macam mana Cap? Rasa-rasa nak main koi pula ke depan ni? Itulah tu. Akhirnya kena buat kolam tu kat rumah. Lepas tu kita main koi lah pula. Kena set up ni lah, kolam pula lah. Set up kolam berapa ni? Kaki. Tak apa, tak payah bayar. Mr. Jeff bagi free consultancy. So, just tinggal nak kena cari kontraktor je. Kau, Murah. kau minta duit kat Mr. Jeff tu nak buat kolam. Nanti dia support. Jangan gitu. Business. Yang bagusnya guys, Mr. Jeff ni walaupun dia jual ikan, tapi ilmu tu dia bagi free tau. Bukan ilmu jaga ikan je, ilmu nak buat kolam pun dia ajar. Punyalah bagus. Dan ilmu buat kolam tu dia ambil daripada Jepun. So orang-orang Jepun yang memang main koi, yang memang berpengalaman, itulah ilmu yang dia akan turunkan dekat korang yang nak belajar main koi ni guys. Sangat-sangat berguna. He's a living legend guys. Living legend. Dia boleh pergi. Korang bayangkan lah, koi daripada mana? Jepun kan. Tapi dia daripada Malaysia pergi juri kat sana. Legend. Kenapa orang Jepun tak guna orang Jepun je jadi juri? Nampak tak? Maksudnya ni memang legend. Legend guys. Macam mana geng? Teracun tak? So korang boleh datang sini guys. Nama kedai apa? Arwana. Tapi korang kena ingat, ini kedai bukan jual arwana. Ini memang 100% semuanya koi. So siapa yang nak buat rumah ke kan, nak set up kolam, biasanya orang akan letak koi. So boleh cari sini punya kedai. Mr. Jeff. Memang recommended. Tengok. Dia dekat KL lah guys, dekat Jalan Puchong. Okay, so korang boleh datang sini guys. Oh, ni semua sudah sold. Customer koi, All sold. then we keep for them lah, like hotel lah. Hotel. Saya tempat sini main ikan hotel lah. Oh, ramai yang dah booking lah. Dia ada Mopi Holiday, taruh jaga dia taruh sini. Oh, ada buat hotel juga kalau orang nak tinggal ikan. We charge how much. Oh, 500 sebulan. Okay, so yang ini satu owner lah. Satu owner dengan sana. Oh, ni. Tak. Sana. Oh, ni. Oh. Nanti pukul 1 mau pack. Saya budak tu pergi makan semua. Oh. Nanti balik mau tengok saya pack pun boleh. Lu tengok. Wow. Macam pack semua tak senang oh. Hey, dia hari ni mau pulang. Dia mau pulang pukul 3 dia ambil. Dan pukul 1 saya mau pack. Lebih kurang 30 bag. 30 ada lah. Satu bag berapa ekor? Satu ekor besar dia. Oh, satu bag satu ekor. Macam sekarang satu bilik dua adik, tiga adik. Agak boleh. Betul. Itu mau privacy semua dah. Ini customer dari mana rumah? No, dari KL lah. Oh, KL area lah. Kolam dia besar lah uncle. Besar. 30 ekor kan? Oh. Wah. Oh, customer pergi overseas ah? Tak, dia buat renovation. Oh. Macam sini ada satu tunggu dia naikkan dengan tortis semua under hospital hotel here. Oh, Tunggu tinggal juga. Ada satu tunggu dia tilapia, tortis dengan koi. Oh, ada juga. Sini. Macam hotel. That's why Mr. Jeff ni dia pandai jaga air and orang trust dia nak hantar ikan dekat sini. Hotel semua hotel. Hotel amat charge. Korang nak buat hotel ikan, korang ingat senang ke? Kan kalau mati ikan orang. So sebab tu kena pandai jaga air. Tengok baru boleh buat macam ni guys. Okay guys, so macam mana kedai ikan yang kita review kali ni guys? Mantap kan? So guys, kalau korang berminat nak datang dekat sini, korang boleh datang. Kalau ada planning nak buat setup kolam dekat rumah, korang boleh datang sini. Free consultancy daripada Mr. Jeff. Dia akan ajar korang macam mana yang terbaik untuk kolam di rumah korang, ikan apa yang sesuai, macam mana harga. Korang semua boleh datang sini, bincang dekat sini guys. Okay? So jangan lupa datang.
jumpa sendiri dengan Mr. Jeff. Okay, so itu sahaja untuk video pada kali ini. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah guys, kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Kalau korang ada kedai nak recommend, komen dekat bawah. Kita pergi. Alright? Jom. Guys, saya ada satu pantun untuk korang. Ikan laga berwarna-warni berenang ke sana dan ke sini. Korang dah subscribe ke channel ni? Kalau belum, cetekan sekali. Thank you for watching guys. Kita jumpa next video. Bye.